Hai semua. Tahniah kepada murid-murid yang telah berjaya menjawab soalan daripada rakan cikgu sebentar tadi. Baiklah, marilah kita kenali jenis-jenis pendahuluan. Jenis-jenis pendahuluan ada 7 jenis. Jenis yang pertama, pendahuluan jenis situasi. Pendahuluan ini bermula dengan gambaran suasana atau latar tempat dan masa. Seterusnya, jenis yang kedua ialah jenis pendahuluan fakta. Jenis pendahuluan ini menggunakan statistik ataupun data yang sahih berkaitan dengan topik yang pelajar terima. Seterusnya, jenis pendahuluan yang ketiga ialah persoalan. Untuk pendahuluan jenis ini, dia akan dimulakan dengan soalan retorik untuk menarik perhatian pembaca. Seterusnya, jenis-jenis pendahuluan yang keempat ialah definisi. Bagi pendahuluan definisi, murid-murid perlu memulakan perenggan dengan takrif ataupun maksud tajuk karangan tersebut. Seterusnya, untuk jenis pendahuluan yang kelima, pendahuluan yang menggunakan pantun, sajak ataupun syair berkaitan dengan tema karangan. Seterusnya, pendahuluan yang menggunakan peribahasa. Peribahasa boleh digunakan sebagai pembuka bicara di dalam perenggan tersebut. Seterusnya, yang terakhir adalah jenis pendahuluan sejarah. Untuk pendahuluan jenis sejarah, pelajar perlu menyatakan sejarah yang tepat dalam mengaitkan peristiwa sejarah dalam tajuk karangan mereka. Baiklah, mari kita lihat bagaimana untuk menulis karangan pendahuluan dengan baik. Pada hari ini, cikgu akan uraikan bagaimana untuk menulis kerangka pendahuluan menggunakan teknik TERA. Untuk makluman murid-murid semua, teknik TERA adalah akronim kepada T untuk ayat tema, sementara R untuk ayat rangsangan dan A untuk ayat arahan. Baiklah, saya akan terangkan kepada murid-murid semua berkaitan dengan teknik tersebut.